Nak naikkan nama dan pengaruh dengan lagu-lagu dan video klip mengarut tak akan ke mana dek. Kenapa perlu buat adegan lucah demi mengejar populariti? Pendakwa selebriti Pius Said atau nama sebenarnya Syed Muhammad Bakri Syed Ishak 43 tahun menegur penyanyi baharu iaitu 44 Ariel didakwa secara terbuka telah menyentuh sensitiviti agama Islam menerusi muzik video lagu terbarunya berjudul Sempurna. Menerusi hantaran di Instagram miliknya, Pius Said menyifatkan lagu dan video klip berkenaan paling sampah daripada seorang penyanyi muda. Katanya kandungan muzik video itu bukan sahaja tidak senonoh, malah bertentangan dengan nilai Islam. Maklumat tidak menghalalkan cara jika mahu gambarkan isu semasa, tidak perlu tonjolkan sisi tidak senonoh dalam lakonan. Pius Said turut menggesa pihak berwajib untuk mengambil tindakan tegas dan menyaring kandungan muzik video sebelum disiarkan secara umum. Susulan kecaman tersebut, 44 Ariel tampil menjelaskan muzik videonya hanyalah sebuah karya lakonan dan tidak ada kena-mengena dengan mana-mana pihak.